Baru-baru ini, suami Zera Zamri mendakwa dia menjadi mangsa keganasan rumah tangga sepanjang 3 tahun berkahwin dengan penyanyi berkenaan. Nur Muhammad Ikhwan Samsudin 42 tahun mendakwa dia pernah sebanyak 4 kali sepanjang 3 tahun mereka mendirikan rumah tangga disebabkan sikap panas baran isterinya itu. Menurutnya, Zera seorang yang panas baran dan pernah memukulnya dengan objek tajam sehingga meninggalkan para kekal. Ikhwan mendedahkan perkara itu selepas sebutan kes permohonan cerai difailkan Zera terhadap Ikhwan di Mahkamah Rendah Syariah Hulu Langat Bandar Baru Bangi pada pagi Khamis. Ikhwan turut menunjukkan bukti perbuatan isterinya itu yang disimpan sebagai bahan bukti. Sementara itu, kali terakhir dia dipukul ketika Zera sedang berentak pada minggu separuh akhir pertandingan Gegar Vaganza musim ke-11 gara-gara salah faham berkaitan media sosial. Dakwa Ikhwan, dia dipukul susulan Zera menuduhnya ada hubungan dengan seorang wanita dipercayai peminat isterinya yang meninggalkan tanda suka di Instagram. Dia turut membuat laporan polis dan aduan menerusi talian kasih di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM mengenai perkara terbabit. Walau bagaimanapun, dia kemudian memilih untuk menyelesaikan perkara tersebut bersama Zera. Mendedahkan lebih lanjut, Ikhwan memberitahu dia juga pernah dikasari sebulan sebelum pertandingan tersebut bermula, namun tetap menyokong dan membawa Zera sepanjang bertanding menerusi program berkenaan. Malah Ikhwan memberitahu dia pernah dipukul hanya disebabkan mahu melindungi anak mereka dalam satu kejadian pada 11 Januari tahun lalu dan mempunyai laporan polis serta laporan kesihatan. Selain itu, Ikhwan menjelaskan dia enggan melafazkan cerai terhadap Zera kerana alasan dibuat tidak diperincikan dengan jelas. Sebaliknya, kata Ikhwan, alasan dan tuntutan yang dibuat lebih kepada berbentuk tuduhan dan fitnah terhadapnya. Ikhwan sebelum itu menyebut Zera menyatakan 5 alasan bercerai dalam permohonan bercerai yang difailkan pada 7 Mac lalu. Bagaimanapun, dia menafikan semua alasan dan dakwaan dilemparkan isterinya itu. Sebaliknya, menegaskan sudah menjalankan tanggungjawab sebagai suami termasuk memberi teguran kepada Zera. Untuk rekod, Zera dan Ikhwan mendirikan rumah tangga pada 11 November 2021 dan mereka digunakan seorang cahaya mata perempuan iaitu Zahia Ikhlela yang kini berusia 3 tahun. Setiap masalah yang berlaku ada jalan penyelesaiannya. Apapun, diharapkan konflik yang berlaku akan berakhir dengan segera.